Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi di dalam channel Akil Syarudin. Untuk yang first time, yang pertama kali tengok video aku, memperkenalkan, aku adalah Akil Syarudin. Untuk video kali ni, aku nak share dengan korang bukan pasal aku kena ban tau, tapi aku nak share perbelanjaan aku untuk tahun 2024. Baru-baru ni, aku terima satu email daripada Grab. Dalam email tu, dia bagi akulah annual statement untuk tahun 2024. Sepanjang tahun 2024 tu, dia share. Grab bagilah statement tu. Lepas aku buka dan tengok betul-betul, terkejut aku sebab banyak juga income aku tahun lepas. Masyuk lah. Tapi ada satu benda yang aku tertanya. Berapa perbelanjaan aku untuk motor sahaja tahun lepas. Aku pun apa lagi? Cari balik semua resit dan check segala perbelanjaan aku tahun lepas. Sebenarnya geng, lepas buat kira-kira apa semua, lebih RM10,000. Lebih RM10,000 aku habiskan hanya untuk jaga dan maintain motor aku sahaja sepanjang tahun 2024. Dan itu belum campur lagi kos-kos lain. So, video kali ni aku nak cerita pasal maintenance motor sahaja. Berapa kos yang aku keluarkan untuk sepanjang tahun. Sebab aku rasa macam ada baiknya juga aku share kan. Why not? Sebab pada aku, ramai yang tengok kerja rider ni gaji besar. Kerja bebas, income hari-hari, tak terikat, tak ada bos. Tapi guys, realiti dia, untuk terus hidup dalam dunia rider ni, yang tahu je tahu. Sebab pada aku, lain orang, lain costing, dan perbelanjaan untuk jaga motor dan komitmen lah. Nak bayar bulanan lagi, bilnya lagi, anak bini makan lagi, rumah, motor, kereta. Itu lain orang, lain lah. Dia punya perbelanjaan costing dia lah kan. Aku akan share dengan korang semua perbelanjaan aku untuk penjagaan motor sahaja, daripada minyak hitam, tayar, rantai, brake, semua yang berkaitan motor lah. So, dalam video ni aku nak ajak korang tengok sendiri satu persatu yang aku keluarkan setiap bulan sepanjang tahun 2024. Aku akan breakdown semua dalam bentuk grafik dan kiraan yang mudah faham. Harapnya video ni bukan je boleh bantu korang buat keputusan untuk masuk dalam bidang e-hailing ni, tapi mungkin juga boleh jadi panduan untuk yang baru nak mula menjadi rider. 1, 2, 3, 4. Jadi macam yang aku kata tadi, aku nak share dengan korang berapa sebenarnya yang aku belanjakan setiap bulan untuk pastikan motor aku sentiasa dalam keadaan tip-top dan terbaik lah. Sebab sebagai rider, motor ni ibarat nyawa. Kalau motor kau buat hal, kerja kau pun tak jalan. Dan bila kerja kau tak jalan, income pun automatik tak ada lah. Pening nanti weh. Serius. Jadi kita mulakan dulu dengan kos yang paling basic dan wajib, iaitu petrol. Yang pertama sekali petrol. Setiap bulan, aku isi lebih kurang RM400. Ini standard untuk aku cover peak hour dan bonus time lah. Yang pukul 11 sampai pukul 2, pukul 5 sampai pukul 9. Ada minggu lebih, ada minggu kurang. Bergantung juga pada jarak order yang kita hantar dan juga cuaca lah. Kadang bila cuaca terlalu panas dan berangin, penggunaan petrol tu tinggi. Ada masa kalau time hujan ataupun sejuk kan, malam kan, petrol kau jimat. Aku pun tak tahu kenapa, tapi benda tu berlaku. Lepas tu kita masuk ke minyak hitam dan oil filter. Pada aku, ini adalah yang paling penting sebab penjagaan minyak hitam akan menentukan jangka hayat motor kau lah. Kalau kau fail bab ni, memang cepatlah motor kau rosak. Untuk aku akan servis motor setiap minggu disebabkan aku jalan sehari plus minus lah 250 hingga 300 km satu hari lah sekali servis dalam RM40, jadi sebulan dalam RM160. Ini anggaran sahaja disebabkan kadang ada hari kita cuti, boleh drag lah 1 ataupun 2 hari kan. Jadi aku boleh simpulkan yang aku habiskan untuk minyak hitam sahaja setiap bulan sebanyak RM120. Lebih kurang dalam 3 kali servis kan. Seterusnya, rantai dan sprocket. Untuk rantai, aku akan pakai sampai putus lah atau rosak. Biasanya dalam 3 bulan macam tu je lah. Harga dalam RM140 sekali tukar. Jadi kalau kau bahagi ikut bulan, lebih kurang RM47 sebulan. Itu untuk rantai. Untuk brake pad, aku tukar setiap 2 minggu sekali.
Tapi bergantung juga pada condition brake pad tu. Kalau masih tebal, kan brake pad kan, kalau masih tebal aku akan pakai lah. Kalau dah haus aku akan tukar, dan sekali tukar dalam RM20. Maksudnya dalam sebulan aku akan keluarkan RM40 untuk pastikan brake aku dalam keadaan yang baik lah. Lagi-lagi bila ride tengah hujan, motor aku tak ada ABS, jadi brake tangan dan juga brake kaki mainkan peranan yang sangat penting lah. Jadi brake memang kena padu, tak boleh main-main, disebabkan itu adalah safety. Kalau bab safety kau fail, bahaya lah kita kerja. Kalau korang tengok video aku, tengok cara aku bawa motor macam mana, korang tahu kan, maksudnya maksudnya aku punya brake dalam keadaan yang baik lah, sebab aku yakin boleh bawa laju, dan juga brake yang baik kan. Next, tayar depan. Aku tukar 3 bulan sekali. So 3 bulan sekali, harga dalam RM90. Maksudnya kalau kita bahagi 3 dalam RM30 lah sebulan untuk tayar depan. Tayar belakang pula aku tukar hampir setiap bulan, sebab tayar belakang cepat aus tu. Serius cepat aus. Kalau kata 2,000-8,000 kilo sebulan, tayar kau dah botak tayar belakang. So harga tayar belakang dalam RM110 tiap-tiap bulan. Setahun tak RM1,200. Banyak RM1,200 untuk tayar sahaja setahun. Kos lain yang korang mungkin tak nampak tapi aku tetap kena kira, insurans dan road tax lah. RM350 setahun. Kalau kita bahagi ikut bulan, untuk setahun 12 bulan, lebih kurang RM30 sebulan. RM30 lah plus minus lah Aku juga ambil data plan high speed 5G, RM60 sebulan dengan Maxis. Data pun wajib, sebab semua apps rider jalan atas internet tak ada data, tak ada internet, tak boleh nak go online dalam apps tu kan, tak boleh dapat job. So internet pun kena ada, kena padu. Okay. Dan akhir sekali aku sediakan bajet untuk kecemasan. Ini penting. Kadang motor buat hal tiba-tiba, bateri kong lah, tayar kau pancit lah, tercocok paku lah, atau ada part yang rosak tiba-tiba, crankshaft bunyi, clutch bunyi. Itu semua perlukan duit. Jadi aku standby dalam RM2,000 hingga RM5,000 untuk setahun. Kalau bahagi ikut bulan, lebih kurang RM167 hingga RM417 sebulan. Tinggi tu kan. Jadi kalau kita campur semua kos yang aku kongsikan tadi, daripada minyak, servis maintenance motor, minyak hitam, tayar sampai ke bajet kecemasan, jumlah kasar yang aku belanja untuk maintain motor sahaja sepanjang tahun 2024 lebih RM10,000 Malaysia. Dan itu realiti yang aku nak tekankan dalam video kali ni. Income sebagai rider memang ada, Alhamdulillah. Aku tak share lagi berapa income aku kan. Kalau korang nak tahu, korang kena tunggu next video aku. Alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama, banyak kos yang kau kena hadap lah untuk terus survive dalam industri gig ekonomi ni. Ramai orang fikir jadi rider ni senang. Ambil order, hantar, dapat duit, dapat tip lah apa kejadah semua tu. Betul, memang betul. Tapi di sebalik semua tu, ada strategi kewangan yang kau kena belajar. Sebab kalau kau tak pandai urus duit, lama-lama kau akan rasa macam, aku kerja hari-hari tau, sehari boleh simpan ni, sehari dapat 150, 200, tapi kenapa simpanan aku tak bertambah? Kenapa duit RM50 pun tak boleh nak simpan? Padahal income seminggu boleh pergi, kalau dah 150, 200, boleh pergi 1,000 lebih seminggu. Duit pun tak rasa, mana pergi duit kau? Ini adalah masalah terbesar. Ini adalah masalah terbesar buat kebanyakan orang yang buat Grab, Foodpanda, Shopee Food dan platform yang lain lah. Apa yang aku buat, setiap bulan aku akan buat satu note dalam handphone je. Buat note, kalau macam handphone Samsung tu ada Samsung Note kan, S Note kan, korang buat note dalam handphone, rekod segala perbelanjaan. Kalau aku, segala perbelanjaan aku, sama ada gaya hidup, nak beli baju ke apa ke kan, bayar kereta, segala jenis bil telefon, bil karen, bil air, bil, tak kisah bil apa-apa, rekod guys. Makan minum korang, maintenance motor, dan aku akan asingkan siap-siap duit sebelum aku pegang untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri tu contoh macam kau nak beli, kalau kopi tu, kau nak pergi beli kopi kat Starbucks, Starbucks kena boycott. Contoh kita ambil lain, Coffee Bean ke kan, nak makan dekat kedai seafood ke contoh kan,
effort yang kecil, tapi benda tu bantulah aku elak kecemasan yang datang tiba-tiba. Nauzubillah min zalik, minta dijauhkan accident ke, motor rosak ke kan, enjin pecah ke, kita tak tahu. Nauzubillah, minta dijauhkan guys. So untuk korang yang tengah jadi rider atau baru nak mula jadi rider, aku harap video ni boleh bantu korang lah, buka mata korang. Bukan nak takutkan tau, tapi nak tunjuk realiti. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat guys, boleh bantu korang dari segi idea, pengurusan kewangan dan sebagainya, jangan lupa like, komen, share dan subscribe sebab aku nak tahu feedback daripada korang. Kita jumpa video seterusnya yang aku akan sambung lagi cerita pasal ni. Berbaloi lagi ke jadi rider tahun 2025-2026. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys, dan jaga diri semua. Nantikan video yang kedua. Assalamualaikum.